So that's from the back. Kalau bagi ke belakang tadi, akan lalu sini dan belok ke kanan pergi kat hotel. Right, that one. Slowly. So ikut sini, you will see the lift. Kita ada breakfast, Ooh. but it's not buffet. It's a la carte. You can choose one of the mains and one drink. If you park your car at the back, there's an entrance for you to enter through the lift. Yes. Sedap. Refreshing ah. Oh, Panas, saya tak sejuk. tak ada sejuk. Tak sejuk. Thank you. So this one lah kat sini makan nanti. Okay. Just order from here, mention your room number je lah. Okay. I see. So park sini, terus tembus sini lah. Alright. Okay, thank you so much. Thank you. Service dia macam 5 star weh. Okay, kat satu. Keluar ni. Oh, graduation. Tu pasal 2. Oh, dekat je lah. Okay, jom cari. Okay, dah sampai bilik. Ush. Ush. Uyu. Uyu. Sumpah first time ke hotel macam ni. Dia apa? Ush. Coffee maker lah. Baik tu. Tengok dia bagi brand ni. Ada black diamond, dark choco. Lepas tu ada jasmine tea. Dah bagi apa ni? Oh, dia tak ada mini fridge je. Tak ada. Ke dalam ni? Adalah. Adalah mini bar. Dalam ni ada apa-apa air tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Ada Leo. Oh, ni almari ni. Oh, ada slipper. Ni boleh tidur dalam ni almari ni. Kan ada ruang bawah tu. Awak tidur dalam ni. Ni sebenarnya untuk letak beg. So, letaklah beg anda dekat sini. Okay. Okay, ni bilik dia. Ada. Okay lah, heritage kan. Mestilah ada kesan-kesan dia. Ush. Boleh rembat ni. Hello. Nampak apa? View dia tak nice lah. Nampak building tapi peduli apa. Okay, lepas tu bilik ni. Tengok ni. Ada ni. Terus letak. Oh. Remote dia ada macam-macam. No pet, no smoking, no durian, no mangoes. Head raya. Ni tak boleh tutup ada tirai. Ada tirai. Itu saya risau. Oh, sini masuk dia. Okay, jom kita masuk. Okay, alas kaki, bath towel, lap muka. Okay. Okay lah, ada bathtub. Boleh tutup ni kan? Kalau nak cari macam tu. Mungkin yang hari tu orang tu punya video dia dapat yang besar sikit. Lepas tu ada kirisan limau kat situ. Okay lah. Boleh tutup kot. Ni tutup. Jangan risau, boleh tutup. Okay, kita tutup lah toilet kan. Tisu. Tisu. Dia ada bagi shower cap, toothbrush, cotton swab, laundry bag. Okay. Ni lap muka. Alright. Ni lagi. Suka kelapa. Lepas tu ada, tak sure apa ni. Buah.
Tahu lah buah ni berapa lama guys. Hotel ni kan bagi remote, ada Netflix, Prime Video and so on. Jom kita try. Boleh ke tak? Uish! Boleh! Boleh guna Netflix? Okay, Prime kena login. Kalau YouTube pun boleh login juga. Okay. Ataupun kita just tekan watch as a guest. Tada! Boleh guna. So then kita nak back balik. Dah. Ni home dia. So home dia, paparan dia ialah macam-macam. YouTube, Netflix. A lot. Top selling. Banyak. Siapa yang nak stay je dekat hotel, I recommend you untuk check in hotel ni. Jom kita pergi rooftop. Okay, so this is the rooftop. Oh, yang kolam kat bawah tu boleh. Oh, boleh berenang lah. But I tak nampak someone berenang pun. This is the rooftop guys. Oh, Melaka. Itu apa? Oh, itu kedai makan. Okay. Yes. Dah check in sini, tiba-tiba pergi foot massage. Jom. Ni boleh mandi, tapi tak ada orang mandi. Segan nak mandi. Wow. Boleh bergaul kat sana santai. Lepas tu, look at the view. Tak apa nice lah. Kalau kolam macam ni, siapa je yang nak mandi? Basuh kaki jap guys. Member pun try. Lovely shrimp. Three time lah. Wow. Shower cap. Sikat. Tukar baju. Moisturization. Kat lemongrass tea. Lemongrass tea. Here. Very good. Dia macam orang kata welcoming lah. Kalau customer service dia tu dah rasa macam welcoming. Betul? Rasa tenang. Memang rasa nak membuatkan diri nak datang lagi tu memang ada. Makanan dia very nice, affordable, 5 star lah.